ketak, ketak, kecik, kecik. Ha? Apakah? Apakah tu? Tak nampak lah. Kecak, kecak, kecik, kecik. Brum, brum. Seperti pencuri itu sedang memetik sesuatu yang tidak kelihatan. Tak nampak lah. Boy, Yaya dan Ying pun tak nampak. Dia halimunan sebenarnya. Ha? Ha? Mereka semua kebingungan. Vroom, vroom. Oh, dia cuba untuk melarikan diri, guys. Pencuri itu rupanya menaiki kenderaan halimunan. Boy, Ying, Yaya tak nampak. Ha? Kejar dia. Cepat kejar dia. Boy, petir. Yaya dan Ying bersedia untuk mengejar pencuri itu. Ready Yaya, Ying? Bersedia. Kejar dia cepat, guys. Halimunan memang tak nampak. Papa Zola memasuki ruang Dobby yang besar tu. Vroom, vroom. Tiba-tiba. Mereka bertetangan mata. Papa Zola nampak lah. Boy, Yaya dan Ying bergegas mengejar pencuri itu. Zoom, vroom. Ketayulan toyol apakah ini? Papa Zola nampak lah, guys. Vroom, vroom. Cubalah kejar aku kalau boleh. Budak tu pakai magic ke apa ni? Bukan. Aku rasa ada power spera beri dia kuasa tu lah. Jom kita ikut mereka cepat. Jom, kejar. Kejar dia sampai dapat, boy. Kejar dia sampai dapat. Diorang nak kejar aku lah. Situasi kejam mengejar berlaku di ruangan Dobby tu. Dengan pantasnya mereka kejar mengejar, guys. Terdapat troli Dobby yang menghalang laluan tersebut. Pencuri itu tidak sempat mengelak lalu terlanggar troli tersebut. Ketang. Mereka menghampiri tempat kejadian. Okey guys, nanti kita sambung video seterusnya. Bye-bye.